Dalam hati ini ada namamu. Tapi hari ni dah tak ada dah tahu namamu, dah buang dah jauh-jauh. So nak tengok tak ada benda apa dalam ni hari ni? Dalam hati ni ada apa? Jom kita tengok. Okey, hari ni kita nak buat pizza roti gardenia. Jom kita tengok cara-cara macam mana kita nak buat. Kita punya atas dia dulu, okey? Inti dia, inti pizza tu. Goreng sosis tadi. Tengok sausage. Siapa suka makan sausage? Sedap tak? Sedap. Okey, tengok dia masak sausage tu. Okey, seterusnya kita akan buat dia punya roti pula. Cuba tengok. Dia potong roti tu kecil-kecil. Lepas tu dia campurkan apa? Apa tu? Egg, telur, betul. Tengok dia pecahkan telur, dia masukkan kat dalam roti. Okey, dan kita nak try tak buat pizza? Are you ready? Yes, teacher. Let's move. Step yang pertama, anak-anak perlu memotong sausage supaya dia menjadi bentuk bulat-bulat untuk jadikan inti dia. Okey, boleh potong Aulia. Okay, good Alma. Tengok Alma dah potong dah sausage dia. Okey. Boleh tak tu Haina? Oh, pandainya. Ni kecil sikit sayang. Anak-anak memang diberi pisau plastik ya, supaya dia tidak berbahaya lah. Memang agak tumpul sikit tapi akan boleh. Pandai Maliha. Good Maliha. Kuat sikit. Okay, good. Pandainya. Pandainya. Jaga tangan. Okay, good. Muaz okey? Pandainya Muaz potong dah habis dah. Kecil sikit sayang. Okay, good. Dan tengok Syafa. Pandainya Tira. Rena pandai. Boleh? Boleh. Cepat. Good. Kuat sikit. Dah macam gergaji dah ya. Sinilah sayang. Good. Yeay, lagi. Ya. Pandainya. Step yang kedua, mereka akan memotong ayam untuk jadikan inti atas pizza tu. Okay, good. Pandainya Muaz potong. Good. Boleh Tira? Tengok Tira pandai. Sayang, terbalik macam ni. Potong dari sini sayang. Good. Pandai. Tengok Maina punya. Pandainya. Potong lagi. Sayang sikit boleh? Terbalik lah. Macam ni. Potong dari tepi sayang. Sini. Macam ni. Pandai Waina. Tengok. Wow, cantiknya Aulia potong. Pandai Alma dah siap. Good Alma. Tengok Alma dah siap dah. Tengok Alma dah siap. Pandai Alma. Okey, step yang ketiga, anak-anak perlu menggunting roti untuk dijadikan dough. Okey, gunting, Aulia gunting. Okey, gunting kecil-kecil. Okey, tengok Aulia sedang menggunting. Okey. So, Aulia gunting. Okey. kita tengok Waina gunting. Waina, gunting kat dalam dulang sayang. Kat sini. Tengok Maliha. Good Maliha. Kat sini dulu. Okey. Tengok Muaz punya. Dah siap dah. Roti Muaz gunting. Kecil-kecilnya, comel-comelnya. Comel macam siapa? Cepat. Tengok Syafa. Okey. Gunting. Tengok Syafa susun roti dia. Comel. Okey. Aktiviti ini banyak menggunakan skill ya. Salah satunya skill menggunting, memotong. Selepas ini kita nak tengok apa lagi skill yang anak-anak gunakan untuk membuat pizza. Tengok Atira. Good. Okey. Gunting besar sikit sayang. Buka. Okey. Gunting. Lagi lah. Gunting lagi. Ariana is 4 years old. Ariana belum lagi dapat menguasai skill menggunting. Sebab sebelum ni kita jarang menggunakan gunting ya. Untuk dari segi keselamatan lah. So tak apa. Kita akan ajar mereka menggunakan gunting. Lagi sayang. Gunting lagi. Okay, Alma. Tengok Alma sedang menjalankan aktiviti menggunting roti. Pandai Alma. Kita tak kisah pun dia punya shape sama besar ataupun tidak. Sebab selepas ni kita akan menghancurkan roti-roti ini. So boleh gunting ikut saiz. Tak kisahlah saiz dia besar ke kecil. Pandai Alma. Step seterusnya kita akan memecahkan telur dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Okay, good Syafa. Pandai Syafa. Cukup. Okay, tarik dia. Boleh masuk. Sini sayang, sini. Pun terbalikkan dia. Tadi pecahkan tu terbalikkan dia. Pandai Syafa. Peace. Good. Ketuk kuat sikit. Okey dah. Buka dia. Oops. Okey. Pandai Muaz. Peace. Cikgu dah. Di sana. Dia. Okey dah. Kuat sikit. Ketuk kuat lagi sikit. Lagi sikit. Okey dah. Cukup. Letak pisau. Okey. Buka dia. Okey. Good. Pegang. Okey, Arina pegang. Ketuk dia. Macam ni sayang. Ketuk. Okey dah. Buka dia. Sini. Okey, good. Ariana habis cikgu dah. Good. Okey, Alma. Ketuk dia. Ketuk kuat sikit. Lagi. Ketuk kuat. Lagi ketuk kuat sikit. Lagi ketuk dia. Okey dah. Letak. Pisau letak sini. Okey. Tak apa. It's okay. Boleh ketuk dia. Okey, ketuk tengah. Okey dah. Okey. Nanti. Pegang dua tangan. Macam tu. Good. Okey, tu cikgu dah. Okey, ready Waina. Pukul dia. Kuat sikit.
Okey dah, cukup. Oh. Okey. Dia Maliha. Okey sayang, okey go. Tengah-tengah sayang, tengah-tengah sini. Pukul dia. Okey dah cukup. Letak pisau sana. Okey, Maliha buka dia. Okey, good Maliha. Sikit dah. Okay, seterusnya anak-anak perlu memukul telur sehingga kembang untuk dijadikan dough pizza tersebut. Pandai. Buat lagi. Mahat orang tu. Tapi semua pandai. Seterusnya mereka perlu meletakkan roti ke dalam telur ini. Okey, masukkan Maliha. Masukkan. Okey, masukkan semua. Masukkan semua roti ke dalam. Okey, dah. Pandai. Masukkan roti sayang, masukkan roti. Masukkan roti ni roti. Masukkan roti Waina. Semua sayang, semua. Banyak. Semua banyak. Lagi roti. Pandainya budak ni. Lagi sayang, lagi. Masukkan semua roti. Good. Okey, masukkan semua Alma. Semua sayang. Pandainya Muaz. Kacau sampai dia sebati. Sampai semua roti tu kena telur. Masukkan semua roti tu, kacau sampai semua roti tu kena telur. Jangan kacau kuat sangat, nanti keluar daripada mangkuk Muaz. Slowly. Good. Pandai. Macam mana sayang? Ya betul. Good. Dah? Ya ke dah? Dia tak kena apa telur ni? Kacau lah lagi. Kacau lagi. Duduk. Lagi. Dah, Syafa dah siap. Pandainya. Tu ada satu roti lagi kat bawah. Langkah seterusnya, anak-anak perlu memasukkan roti yang telah digaul dengan telur ke dalam bekas yang diberikan. Okey, tengok Riana masukkan. Okey, masukkan banyak-banyak sikit sehingga penuh bekas tu. Bukan penuh lah, sampai dia tertutup bawah dia tu. Sebab atas nanti kita nak letak dia punya inti, sausage dengan ayam tu. Okey? Pandai. Good. Ya betul. Ni, Aulia tekan-tekan dia. Masukkan lagi. Sampai bawah dia tu. Ni. Macam tu. Pandai. Masukkan lagi. Ni ada kosong lagi, masukkan sikit lagi. Boleh, Maliha, pandainya. Sayang, ni jatuh nanti. Letak. Good. Pandai, Atira. Tengok, Atira. Ni banyak sangat ni, sayang. Wah, nasi ada. Mana ni? Best tak, Aulia? Yes. Best tak buat aktiviti hari ni? Yes. Pandai, Ariana. Pandai, Atira. Okey, tekan-tekan dia. Kalau dah masukkan tu, tekan-tekan dia. Macam ni sayang. Masukkan ni. Letak dia macam ni. Okey, tekan dia. Bagi dia sikit. Okey, tekan. Alma tekan dia. Sekarang kita akan meletakkan sos di atas pizza ni. Ini ialah sos spaghetti tau. Okey, pandai Muaz. Okey, enough. Ambil lagi, Mas. Okey, good. Sini sayang. Okey, dah. Okey. Ambil banyak sikit, Syafa. Banyak sikit, Maliha. Oops, slowly. Okay, good. Letak. Kacau dia. Okay, pandai Waina. Okay, pandai Aulia. Good. Nanti dia. Ada dekat ni. Okay, letak sos atas dia. Letak. Tak apa, nanti kita pasang kan letak lagi sikit. Ariana, lagi sikit sayang. Ariana, ambil sos. Mana ambil sos? Okay, pandai Atira. Okay, good Atira. Okay, dan seterusnya mereka akan menghias pizza mereka dengan sausage dan ayam yang tadi tu. Tengok Waina susun. Cantiknya Waina letak ayam pula. Letak ayam, letak sausage. Pandai Aulia. Tak sini pula sayang. Good Alma. Okay, good. Sini pula. Satu lagi. Hias cantik-cantik.
Okay, good. Ariana. Ariana. Ni susun ke apa ni? Susun elok sayang. Pandainya. Sini lagi pula. Pandai. Good. Muaz ni chicken put chicken dia. Chicken. Good. Pandai. Aulia, very good. Smile. The eyes. Very good, Aulia. Smile. Very good, Aulia. Pandainya Aman. Pandainya Ariana. Dah siap. Atira, cheese. Good. Muaz. Very good. Syafa. Very good. Okey, langkah yang terakhir ialah mereka akan meletakkan cheese di atas pizza mereka seperti ini. Kalau suka letaklah cheese banyak. Kalau suka cheese, anda suka cheese tak? Cheese. Okey, good. Letak lagi. Tak lagi. Boleh. Pandai Atira. Ni boleh bakar ke ni? Pandai. Ratakan cheese tu. Pandai. Seterusnya, anak-anak akan memasukkan pizza mereka ke dalam air fryer untuk dibakar. Okey, boleh Malia masukkan slowly sayang. Slowly. Okey, good. Okey, lagi satu. Okey, air fryer ni boleh muat 4 pizza. Okey. Okey, good. Okey, kita tengok Waina pula masukkan. Kamu Waina. Waina masukkan Waina punya sayang. Berdiri. Berdiri. Good. Masukkan sayang. Oh, pandainya. Masukkan slowly. Okey, one more. Here. Good. Please cikgu dah. Good. Inilah hasilnya yang telah dikeluarkan dari air fryer. Pizza hati. Siapa nak jadi buah hati saya? Smile. Pandai Ariana. Smile. Atira. Smile Waina. Paling comel, paling comel. Waina buat sendiri. Smile. Maliha, smile. Waina buat sendiri. Smile Mak Aulia. Aulia buat sendiri. Alma. Smile Muaz. Muaz buat sendiri ke? Hai Syafa. Syafa smile. Okey, pizza dah siap. Sekarang tibalah masanya untuk kita merasa pizza hasil buatan anak-anak sendiri. Okey, nak rasa tak? Jom kita rasa, jom kita makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh start. Sedap tak? Cuba rasa dulu. Waina rasa. Tengok. Boleh tak? Cuba rasa. Sedap. Good. Good. Is it good? Macam tu. Sedap tak Muaz? Sedap. Wow. Sedap tak Atira? Sedap. Makan sekali. Ada just go. Sedap tak? Sedap. Okay. Ya. Sedap Ama. Aulia? Sedap. Waina? Mana okey? Sedap. Sedap Maliha? Cookies tu. Wah, sedap tak? Bagus, Maliha pandai buat pizza. Nak tengok lagi tak berbagai aktiviti di tadika didikku saya selain membuat pizza hati ini? Kalau suka, jangan lupa follow di FB, IG, TikTok, like, share and subscribe. Jangan lupa follow tau. Bye!